Sorotan berita sakat jam 2 petang, Rabu 1 April 2026. Seorang juruteknik berdepan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrat Klang atas pertuduhan membunuh seorang penghantar barang dalam kejadian tragis di Jalan Raya Barat Ahad lalu. Tertuduh R. Sakti Ganapati, 28 tahun, yang sebelum ini disiasat mengikut Undang-Undang Trafik, kini menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan maksimum 40 tahun serta tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Polis belum menerima sebarang permohonan atau pemakluman berhubung himpunan yang dirancang Sekretariat Tangkap Azam Baki di Dataran Merdeka pada 25 April ini. Perhimpunan itu dibuat bagi mendesak siasatan telus terhadap isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM, Azam Baki serta dakwaan pengambil alihan korporat secara paksaan. 3 pertubuhan bukan kerajaan atau NGO sekali lagi menggesa penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI berhubung letupan dan kebakaran saluran paip gas di Puja Heights tahun lalu yang merosakkan lebih 200 rumah di kawasan Subang Jaya serta memaksa 538 penduduk berpindah. The Artivist Network, Greenpeace Malaysia dan Rimba Watch menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap beberapa dapatan siasatan pihak berkuasa dengan mendakwa ada isu penting yang tidak diberi perhatian. Jaringan yang lemah bukannya kos yang menyebabkan pengguna terus memandu menjadikan tawaran pengangkutan awam percuma tidak praktikal dalam usaha menggalakkan orang ramai meninggalkan kenderaan di rumah, kata pakar pengangkutan. Ajit Jol daripada Persatuan Penambahbaikan Transit Massa dan Perunding Pengangkutan Wan Agil Wan Hassan bersetuju bahawa masalah lebih besar di Malaysia bukanlah tambang, sebaliknya tahap keterhubungan serta ketersambungan batuan akhir yang lemah. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.